Baik. Allah suruh kita berdoa. Kemudian Allah kata apa? Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan. Tinggalkan. Maksudnya di sini, jangan jadi orang yang, jangan bersama dengan orang yang yulhiduna fi asma'ihi. Apa maksud yulhidu? Ilhad. Yakni orang yang condong kepada kesesatan, yang tak mahu beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ilhad. Dan kalau kita tengok balik, istilah kita sekarang ni, ilhad, kita kata atheism. Betul tak? Orang Arab sekarang, maksudnya scholar Arab, sekarang ni mereka guna istilah ilhad merujuk kepada atheism. So apa atheism? Atheism ni bukan setakat menafikan agama. Termasuklah atheism menafikan sifat-sifat Tuhan. Dan salaf dahulu mereka masukkan atheism ni, maksud golongan, antara golongan atheism adalah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. So kita buka kitab-kitab salaf, mereka namakan golongan yang menafikan sifat-sifat Allah ni dengan Jahmiyah, mulhidin, ahlul ilhad, zanadiqah, al-Jahmiyah, dengan nama-nama yang banyak, tapi merujuk kepada mereka ni satu kelompok yang disebutkan sebagai kelompok mulhid. Sebab Allah isytiharkan mereka ilhad, yulhiduna fi asma'i. Mereka condong kepada kesesatan dan mereka tak mahu beriman dengan ayat-ayat sifat. Tak mahu beriman dengan khabar tadi. So Nabi cerita dekat kita, Allah di langit. Allah cerita dekat kita, dia di langit. Tiba-tiba kita tak mahu beriman. Kita tetap. Itu menunjukkan ilhad. Dia tak beriman, tak membenarkan, tak menyerah. Tak ada tasdiq wa taslim. Sebab itu kita dalam zaman sekarang ni, orang yang menafikan sifat-sifat Allah ni, dia ateis. Panggil dia ateis. Kalau Jahmiyah tu macam orang tak faham ni, panggil dia ateis. Tapi dia mengaku ada Tuhan. Dia mengaku ada Tuhan, tapi dia menafikan sifat Tuhan. Sebab itu dia panggil ilhad. Dia ada ilhad ni ada juz'i. Dan dia ada ilhad kulli. Ilhad juz'i, ilhad satu part. Ilhad kulli secara total. So ateis pun dia ada macam-macam. Seandainya kita sebut ini dalam konteks kita nak balik kefahaman salaf dalam mentakrifkan atheism. Kalau kefahaman kita hari ini memang lainlah. Kita kata ateis ni yang tak percaya Tuhan. Salah. Ulama salaf dulu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Bukhari, ni ulama salaf. Mereka faham orang yang tolak sifat Allah juga ateis. Dan mereka isytiharkan sebagai zanadiqah. Yang tu kita kena buat sekarang. Baru mereka tahu syaniq. Perkataan mereka tu sangat dahsyat. Baru orang awam akan takut. Kalau kita kata, tak apa, mereka ni ahli takwil, mereka ni baik lagi, Islam. Tengok mereka pun solat. Tapi tengok, dia telah menafikan sifat-sifat Allah yang terang-terang disebut dalam Al-Quran. Betul tak? Sampai tahap sekarang ni yang anda share sebelum ni kan. Kalau anak kita tanya di mana Allah, jawablah Allah itu tidak bertempat. Tidak ada sudut dan arah.